Ramai orang tengah excited dengan silver sebab harga dia dah naik laju. Tapi saya nak jelaskan satu perkara, silver dengan emas ni fungsi dia berbeza. Cara yang paling mudah nak faham, emas ni untuk disimpan. Silver lebih kepada keuntungan. Emas ni sesuai untuk orang yang ada matlamat yang belum settle lagi. Contohnya, nak bina dana kecemasan, nak kumpul deposit rumah, nak dana haji, nak dana pendidikan anak-anak, nak simpanan untuk masa depan. Kalau matlamat-matlamat ni belum lagi capai, saya memang sarankan fokus kepada simpanan emas dulu. Sebab emas lebih stabil, lebih tenang dan lebih sesuai untuk simpanan jangka panjang. Silver pula, dia boleh bagi pulangan yang tinggi. Cuma, dia boleh turun dengan sangat laju sebab dia lebih volatile. Jadi, silver ni sesuai untuk orang yang memang faham tentang risiko dan sanggup untuk tunggu timing yang betul. Kalau nak juga mulakan silver, boleh. Cuma, buat dengan cara yang paling selamat. Jangan letak dalam jumlah yang besar terus sebab harga tengah tinggi kan sekarang. Mulakan dulu sedikit-sedikit. Kita buat dollar cost averaging atau dengan kata lainnya pemerataan harga. Kita buat macam tabungan lah supaya bila harga naik turun tu kita tak ganggu emosi sangat. Kita beli secara sedikit-sedikit dan simpan dengan tenang. Jadi ringkasnya, kalau tujuan nak buat simpanan dan nak capai matlamat hidup, settlekan dengan emas dulu. Kalau ada lebihan dan nak explore peluang untung, bolehlah go for silver sedikit-sedikit. Yang penting, simpan emas dengan ilmu, bukan simpan sebab trend. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas ataupun silver, boleh rujuk pin video atau isi borang sign up untuk saya bantu sebaiknya.